depan dengan Daddy. Duduk depan dengan Daddy. Okey, kita destinasi pertama kita datang ke Cat Cucak Market. Okey, kita nak tengok apa yang ada kat dalam. Mari kita terjah. Okey, dekat sini banyak pilihan-pilihan tembikar macam ni. Talam-talam kecil, comel-comel macam ni. Sat ni. Tapi kami main awal, jadi banyak kedai yang tak buka lagi. Jom kita jalan-jalan. Jom Afiq. Memang dekat sini banyak dia punya seramik-seramik macam ni. Dekat pasar Cat Cucak ni. Pintu masuk dia dari sini. Lepas tu hampa boleh pergi sampai sana. Dia ada macam gerai-gerai lagi kat dalam-dalam tu. Dia kalau apa? Tapi dia main buka macam lewat sikit lah. Macam ni lah time ni baru nak tengah buka. Dalam pukul 9 situ kan, 9 lebih kan. 9 lebih baru buka. Lepas tu apa? Banyak lah kau macam tinggal mangkuk. Okay, kita dekat Cat Cucak Market. Cat Cucak Weekend Market. Ni ya. Ni pintu masuk depan dia.